Kat internet ramai cakap ekonomi okey bro. Okey, kepala otak. Meniaga pun telur ayam weh. Bro. Orang makin takut berbelanja, beli barang pun tengok harga. Terus maki weh. Meniaga online dulu sedap weh. Sekarang fish dia mahal macam penyamun. Konok Caitro puji ekonomi kita sekarang konon baiklah. Baik kepala otak dia. Meniaga online pun dah kena jajah bro, orang atas. Entahlah weh, acah tak nampak kot. Bro, tahun ni fish naik macam roket. Kita meniaga dah macam jadi barua tauke. Negara kita tak ada orang kawal kot bro. Nak sakau rakyat pun, silakanlah. Zon bebas. Setiap kali umum subsidi, orang lain bersorak bro. Aku pula trauma sebab tahu fees confirm naik. Tauke tak pernah rugi bro. Yang rugi kita ni. Setiap kali kena game, bangang je percaya. Tak cukup sakau fees, sekarang paksa join program pula. Entah belajar dari ahli politik mana weh. Kita bawah ni penat kena sakau bro. Oh, tauke upgrade banglo. Samalah gaya ahli politik weh. Kita penang komplain bro, skor pun tak dengar. Confirm copy paste ahli politik weh. Last cost tu balik ke pengguna juga bro. Oh, tauke enjoy sakau negara orang.